salam sejahtera. Hari ini kami bertiga sama-sama akan membentangkan tugasan 3 penulisan akademik di GWCP 1042. Sebelum itu, bolehlah kita berkenalan terlebih dahulu. Saya Ali Mirza bin Abdul Hakim. Saya Muhammad Hadayatullah bin Kamilin. Saya Muhammad Fakir Danish bin Muhammad Zaidi. Tapi sebelum kita memulakan perbincangan kita, saya ingin membaca serakap Atun, iaitu bunga melon tumbuh di laman, harumnya semerbak sepanjang hari. Mari kita mulakan sesi pembentangan. Moga pembincangan berjalan harmoni. Baiklah, kita akan mulakan dengan pengenalan tentang rujukan tentang jurnal yang telah kami kaji. Baiklah, saya akan terangkan tentang pengenalan jurnal yang telah kami pilih, iaitu Cabaran Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sewaktu COVID-19 daripada perspektif guru sekolah. Baiklah, sistem pendidikan Malaysia mengalami perubahan drastik semasa pandemik COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, yang mana semua sekolah diarahkan untuk tutup. Jadi kaedah pengajaran ini dan pembelajaran PDP telah beralih daripada bersemuka kepada dalam talian. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti cabaran-cabaran yang dihadapi oleh guru-guru sekolah rendah di Malaysia semasa pelaksanaan PDP secara dalam talian. Itu sahaja pengenalan. Baik, kita lihat slide yang seterusnya, iaitu agenda utama yang kita akan bincangkan dan kita analisis dalam sesi pembentangan pada hari ini. Jadi ada 3 analisis utama yang kita akan lihat. Pertama, kita akan lihat keutuhan wacana dalam penulisan akademik dalam jurnal itu sendiri. Kedua, kita akan lihat kemahiran penghasilan rujukan. Dan yang ketiga, kejelasan dalam penulisan akademik. Seterusnya, Adi. Baik, seterusnya kita akan lihat dari segi keutuhan wacana dalam penulisan akademik. Jadi, dari segi keutuhan wacana dalam penulisan akademik ini, dalam penulisan artikel ini sendiri berlaku kesinambungan makna dalam teks, di mana kita dapat lihat penyusunan idea dan juga isi-isi sampingan itu tersusun dengan teliti. Untuk apa kita lakukan penyusunan yang teliti itu adalah untuk membentuk kefahaman yang jelas kepada pembaca. Maksudnya bila pembaca membaca artikel dan jurnal yang telah dihasilkan, mereka mudah untuk faham apa yang penulis cuba ingin sampaikan. Dan dalam penulisan artikel ni adalah tema yang digunakan adalah tema cabaran, berkenaan dengan cabaran. Jadi perkembangan idea yang disampaikan dalam penulisan ini adalah sejajar dan logik. Maknanya dalam ayat pertama menceritakan tentang cabaran dan sejajar dengan keperluan tema menceritakan tentang cabaran. Jadi yang seterusnya adalah keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal pula berlaku pengulangan perkataan yang saya kira membawa maksud yang sama dalam penulisan jurnal artikel ini, di mana kita dapat lihat frasa perkataan guru dan juga pendidik membawa 2 maksud yang sama digunakan dalam satu artikel ini. Dan dari segi keutuhan gramatikal pula berlaku beberapa kesalahan dalam penyusunan dan penggunaan tanda baca dan struktur tata bahasa dalam jurnal yang kami kupas pada hari ini dan kita analisis, di mana penggunaan titik penutup koma yang berulang sebanyak 2 kali dalam satu ayat penutup. Penggunaan ini adalah salah. Sepatutnya titik koma tersebut hanya perlu diletakkan sekali sahaja dalam satu ayat penutup. Dan yang kedua adalah penggunaan penanda wacana yang salah, di mana dalam penulisan ini terdapat satu penanda wacana yang berbunyi walaupun sedemikian. Penanda wacana yang sepatutnya kita gunakan adalah walaupun demikian, ataupun boleh kita gunakan walau bagaimanapun. Jadi aspek yang ketiga adalah keutuhan dari segi fonologi, di mana ritma ayat disusun dengan bersesuaian dengan penggunaan tanda baca yang digunakan dan jeda strategi untuk unsur penekanan ayat, di mana dalam setiap penulisan ayat dalam artikel tersebut kita dapat lihat dari segi penggunaan koma dan noktahnya diletakkan pada tempat yang bersesuaian. Jadi memberikan nada dan ritma yang sesuai sewaktu pembaca membaca hasil penulisan tersebut. Jadi seterusnya Ali, silakan. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan kita pada hari ini dengan
kemahiran dengan agenda yang seterusnya, iaitu kemahiran penghasilan rujukan. Baiklah, terdapat 3 aspek yang telah saya jumpa dalam penggunaan rujukan dalam jurnal ini, iaitu terdapat perenggan yang tidak menggunakan sebarang rujukan, tetapi penulis telah menggunakan peristiwa rasmi ataupun peristiwa yang pernah wujud untuk menguatkan lagi penghujaan beliau. Dan ada juga perenggan yang tidak menggunakan sebarang rujukan langsung. Dan yang terakhir sekali, aspek yang seterusnya, iaitu penulis menggunakan rujukan dengan cemerlang dan baik. Baiklah, pertama sekali, ada rujukan tetapi penulis menerapkan tidak ada sebarang rujukan, tetapi penulis telah menerapkan peristiwa rasmi ataupun istilah rasmi, iaitu dari segi rujukan yang kita dapat lihat daripada perenggan abstrak, iaitu tidak menyertakan sebarang rujukan atau terbit secara langsung. Namun begitu, penulis masih mampu mengekalkan kesahihan fakta melalui rujukan kepada peristiwa rasmi seperti pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP ringkasan, serta perubahan mendadak kepada kaedah pengajaran dan pembelajaran, iaitu PDP dalam talian. Seterusnya, penggunaan peristiwa berautoriti ini membuktikan bahawa penulis tetap berjaya menyampaikan maklumat dan idea yang sahih walaupun tidak bergantung kepada mana-mana rujukan yang ataupun rujukan daripada akademik formal. Hal ini juga menunjukkan bahawa kebolehan penulis menghubungkan fakta sejarah dengan konteks kajian secara tepat dan bertanggungjawab. Seterusnya, perenggan seterusnya iaitu turut tidak memasukkan mana-mana rujukan yang bersifat rasmi. Walau bagaimanapun, ketepatan fakta masih juga berjaya dikekalkan walaupun penggunaan dengan adanya penggunaan situasi sebenar seperti Perintah Kawalan Pergerakan PKP fasa pertama pada 18 Mac 2020. Dengan mengaplikasikan contoh peristiwa yang jelas dan dapat disahkan ini, penulis bukan sahaja memastikan kandungan penulisan secara relevan, bahkan turut memperkukuh kefahaman membaca mengenai konteks dan rasional perbincangan. Ini menunjukkan bahawa penulisan tersebut masih mempunyai asas yang kukuh meskipun tidak memasukkan mana-mana rujukan daripada akademik formal. Seterusnya, aspek yang seterusnya itu tidak langsung memasukkan rujukan, di mana terdapat perenggan yang langsung tidak mempunyai sebarang rujukan akademik formal ataupun memberi contoh peristiwa rasmi. Baiklah, dalam perenggan yang seterusnya, ketiadaan rujukan turut ketara dan tiada sebarang sumber yang diaplikasikan bagi menyokong kenyataan yang dikemukakan oleh penulis. Situasi ini menyebabkan penulisan tersebut kelihatan lebih mirip kepada ujaran peribadi semata-mata dan tanpa sebarang sandaran akademik yang jelas. Kekurangan ini boleh menyebabkan ataupun boleh menjejaskan kredibiliti perenggan tersebut, kerana pembaca mungkin mempersoalkan kesahihan fakta atau hujahan yang telah dikemukakan oleh penulis. Justru penyertaan rujukan yang sahih adalah penting untuk memperkukuh keseluruhan penulisan, kerana ini adalah penulisan akademik. Justru itu rujukan yang sahih dan relevan amatlah penting untuk digunakan dan diaplikasikan serta dimanfaatkan dalam penulisan. Seterusnya, untuk aspek yang seterusnya itu, penulis telah berjaya mengemukakan ataupun memanfaatkan serta mengaplikasikan rujukan dengan yang sahih dan relevan dalam penulisan. Baiklah, dari penulisan ini memperlihatkan penggunaan pelbagai sumber yang sahih dan relevan bagi menyokong ketepatan fakta serta kekuatan hujah yang dikemukakan oleh penulis dalam penulisan yang penulis telah buat. Seterusnya, penyataan rujukan yang tepat ini turut membantu menjadikan keseluruhan teks lebih bersifat akademik. Seterusnya, membezakan penulisan tersebut daripada sekadar pendapat ataupun pandangan peribadi semata-mata. Seterusnya, walau bagaimanapun terdapat satu kesalahan kecil dalam perenggan pertama, iaitu penggunaan frasa menurut laporan
Muhammad Izzat 2021. Sedangkan yang lebih sesuai dikemukakan untuk dikemukakan dalam penulisan akademik menurut Muhammad Izzat 2021 yang sudah memadai untuk memastikan gaya rujukan lebih konsisten dan mematuhi norma penulisan akademik. Sebenarnya perkara kecil sebegini penting bagi mengekalkan profesionalisme dan ketepatan format rujukan. Seterusnya dari sudut rujukan yang kita dapat lihat dalam peregan metodologi. Tiada sebarang kesalahan di kesan. Penulis telah mengaplikasikan rujukan dengan baik yang di mana penulis telah menggunakan rujukan yang rasmi dan relevan serta tepat dengan format penulisan akademik yang sebenar. Baiklah, sekaligus menjadikan penulisan ini lebih autentik serta bebas daripada tanggapan bahawa ia merupakan pandangan peribadi semata-mata. Baiklah, penggunaan rujukan yang betul dalam peringkat metodologi amat penting kerana ia memberi gambaran bahawa kaedah yang digunakan disandarkan pada amalan penyelidikan yang sahih dan diterima. Akhir sekali, dia aspek rujukan dalam perbincangan dapatan penulis menunjukkan penggunaan sumber yang baik dan teratur. Sebagai contoh, frasa dapatan ini sejajar dengan kajian Cik Azizan dan Muhammad Nasri 2020 menggambarkan usaha penulis untuk menunjukkan hubungan antara penemuan kajian dan penyelidikan lepas. Ini bukan sahaja memperkukuh kesahihan dapatan, malah menunjukkan bahawa penulis memahami konteks kajian terdahulu dan mampu mengaitkan secara matang dengan ujahan sendiri. Pendekatan ini mencerminkan ciri penulisan akademik yang lengkap, tersusun dan dapat dipertanggungjawabkan. Baiklah, itu sahaja daripada agenda yang saya kemukakan, iaitu kemahiran kehasilan rujukan. Baiklah, seterusnya. Baiklah, sebelum perinci penjelasan tadi, baiklah saya akan jelaskan apa itu kejelasan dalam penulisan akademik. Dari segi kejelasan dalam penulisan akademik, teks yang dihasilkan menunjukkan tahap kejelasan yang memuaskan dan setiap ayat disampaikan secara teratur dan mudah diikuti tanpa menimbulkan kegagalan makna. Walaupun beberapa ayat yang dibina dalam bentuk struktur yang agak panjang, tetapi pembinaannya masih linear atau erti kata lain lebih tersusun dan tidak berbelit-belit. Hal ini memudahkan pembaca untuk menafsir maksud penulis dengan tepat serta mengelakkan salah faham terhadap idea utama yang ingin diketengahkan. Kejelasan yang baik dalam penulisan akademik amat penting kerana ia dapat memastikan penyampaian maklumat berlaku secara efektif, konsisten dan berfokus kepada objektif penulisan. Seterusnya kita lihat daripada aspek gaya penulisan. Terdapat beberapa kekhilafan dan kesilapan dalam pembentukan struktur ayat yang menjejaskan kegramatisan penulisan. Salah satu kesalahan yang dikenal pasti ialah penggunaan kata adalah pada awal ayat. Dalam kata bahasa Melayu, adalah dikategorikan sebagai kata pemberi yang berfungsi sebagai penghubung antara subjek dan frasa predikat. Oleh itu, penggunaannya di awal ayat tidak tepat kerana ia tidak membawa sebarang makna jika tidak didahului dengan subjek. Kesalahan seperti ini bukan sahaja menjejaskan kelancaran ayat, malah turut menurunkan mutu sesebuah penulisan akademik kerana gaya bahasa akademik menuntut kepatuhan terhadap kaedah tata bahasa yang betul. Baiklah, seterusnya dari segi laras bahasa. Penulisan ini mempamerkan penggunaan laras bahasa formal yang sesuai dengan konteks penulisan akademik. Pengarang juga tidak menggunakan unsur bahasa pasar, selanga atau bentuk bahasa yang bukan baku yang boleh menjejaskan kredibiliti sesebuah teks. Selain itu, ayat juga disusun dengan jelas, penuh perincian dan menepati etika penulisan. Perkara ini dapat menekankan ketelitian
objektiviti dan penggunaan bahasa yang kemas. Itu sahaja. Baik, sekarang kita lihat secara kesimpulan, secara keseluruhan berdasarkan analisis artikel yang telah kami lakukan pada hari ini, iaitu kajian mendapati bahawa guru-guru menghadapi pelbagai cabaran semasa melaksanakan PDP, iaitu pembelajaran dan pengajaran semasa dan secara dalam talian. Tetapi secara keseluruhannya mereka sudah bersedia untuk melaksanakannya, terutamanya jika dibandingkan dengan PDP secara bersemuka. Terdapat 3 dapatan utama yang kami kaji daripada jurnal ini. Pertama adalah faktor sokongan. Kebanyakan guru-guru sudah dapat sokongan yang baik daripada pihak pengurusan sekolah, rakan-rakan sejawat antara guru-guru itu sendiri dan juga ahli keluarga, serta mempunyai kemahiran menggunakan pelbagai platform digital. Maksudnya pada hari ini guru-guru pada ketika itu sudah mula untuk beradaptasi dengan penggunaan platform digital bagi menerapkan pembelajaran secara dalam talian sewaktu negara kita dilanda wabak COVID-19 yang semakin menular pada ketika itu. Dan dapatan kedua yang kami dapat lihat adalah keberkesanan. Majoriti guru-guru ni berpendapat bahawa PDP secara dalam talian adalah kurang berkesan berbanding PDP bersemuka. Perkara ini dapat kami analisis daripada dapatan-dapatan kajian dan juga sumber-sumber yang mereka dapatkan daripada temubual bersama guru-guru dan juga beberapa pelajar-pelajar yang terlibat tentang keberkesanan penerapan PDP secara dalam talian ini pada ketika itu. Kerana guru-guru pada ketika itu menghadapi cabaran untuk memastikan murid menyertai kelas secara dalam talian. Bahkan murid-murid pun mengalami pelbagai masalah seperti tekangan internet dan akses kepada teknologi digital itu sendiri. Dan yang ketiga adalah yang terakhir, itu cabaran murid dan juga ibu bapa. Cabaran utama datang daripada murid dan juga ibu bapa, tidak hanya pada guru. Jadi antara masalah-masalah yang seperti saya katakan sebentar tadi, iaitu ketidakhadiran murid dalam kelas secara dalam talian, isu kemahiran ICT murid yang pada ketika itu boleh dikatakan agak rendah, dan masalah peralatan dan akses internet yang kurang mencukupi, di mana pada ketika itu jaringan internet masih lagi sukar untuk didapati di beberapa sekolah-sekolah yang terletak di pedalaman Sabah dan Sarawak. Juga akses kepada peralatan digital itu juga masih kurang pada ketika itu. Jadi secara keseluruhannya itu sahaja kesimpulan yang dapat kami lakukan hasil daripada analisis jurnal kami pada hari ini. Jadi sekian, terima kasih daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.